Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadzil menyeru semua pengamal media terus berpegang teguh pada prinsip kewartawanan beretika selari dengan tanggungjawab membina masyarakat yang celik maklumat dan berintegriti. Katanya beliau mengiktiraf jasa dan dedikasi para wartawan dan petugas media yang telah memainkan peranan penting dalam menyampaikan maklumat kepada rakyat secara bertanggungjawab. Fahmi yang juga jurucakap Kerajaan Perpaduan turut merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada semua pengamal media atas jasa dan dedikasi yang tidak ternilai sempena sambutan Hari Wartawan Nasional Hawana 2026. Menurutnya, petugas media perlu meneruskan komitmen dan amalan beretika dalam menyampaikan maklumat sahih demi membina sebuah negara yang bermaklumat dan berintegriti. Fahmi sebelum ini berkata Majlis Prapelancaran Sambutan Hawana 2025 akan diadakan pada 3 Jun depan. Pada majlis itu, kata Fahmi, akan diumumkan tema serta logo sambutan kali ini yang bertujuan meraihkan pengamal media di Malaysia sejajar dengan kepengerusian ASEAN 2025 tahun ini. Sambutan Hawana 2025 akan diadakan pada Jun ini dengan Kuala Lumpur sebagai tuan rumah.